bersama Wakil Rakyat Parit Muhammad Nizar Zakaria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya dalam segmen Bersama Ahli Parlimen dan saudara. Bersama saya pada ketika ini ialah Yang Berhormat Muhammad Nizar Zakaria yang merupakan Ahli Parlimen dari Parit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sidang Dewan Rakyat hari ini di mana dalam sesi pertanyaan jawab lisan Wadi ada menanyakan soalan mengenai langkah-langkah yang diambil dalam mempromosikan program Malaysia di luar negara. Jadi boleh Wadi jelaskan mengapa Wadi membangkitkan soalan tersebut? Okay, terima kasih Ayu. Yang pertama saya bangkitkan mengenai Kementerian Pelancongan ini untuk kita mengetahui tentang perkembangan bagaimana kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Malaysia menarik khususnya kepada pelancong-pelancong daripada negara luar untuk hadir ke negara kita ini. Dan alhamdulillah mengikut statistik pada tahun 2010 saja dari segi pendapatan dari segi pelancongan ini kita mencapai tahap 56.5 bilion dan sudah pasti asas masyarakat luar negara datang ke negara kita ini oleh kerana negara kita yang aman, makmur, yang mempunyai ekosistem dan juga berbentuk alam semula jadi yang cukup baik. Begitu ramai orang datang untuk berkunjung ke negara kita. Dan negara kita juga sebenarnya merupakan sebuah negara yang menjadi tempat destinasi yang ke-9 daripada seluruh negara-negara yang ada di dalam dunia ini yang menerima kunjungan yang cukup banyak. Dan sudah pasti ini merupakan aset yang cukup penting dari segi pelaburan ekonomi khususnya di dalam negara kita. Dan banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian untuk menarik pelancong-pelancong untuk tinggal di dalam negara kita, baik dari segi hotel, baik dari segi chalet, baik dari segi homestay, baik dari segi budaya, warisan dan sebagainya. Semua ini sebenarnya merupakan satu daya tarikan yang cukup bermakna yang dapat dirasai oleh pelancong-pelancong daripada luar negara untuk tinggal menginap baik jangka pendek maupun jangka panjang khususnya di dalam negara kita. Ya, berbagai usaha dah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menarik minat kedatangan pelancong ke Malaysia, namun ada setengah pihak yang menanggut biaya keras seperti mengenakan perkhidmatan charge yang tinggi pada mereka. Jadi apa pandangan Wadi mengenai keadaan seperti ini? Pada saya, kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Malaysia telah pun menetapkan beberapa syarat khususnya kepada pengusaha-pengusaha baik dari segi penginapan, hotel dan sebagainya. Dan saya menyarankan kepada pengusaha-pengusaha ini agar kita dapat menetapkan harga yang berpatutan. Yang paling penting kita dapat menarik sebegitu ramai pelancong-pelancong daripada luar negara. Dan alhamdulillah hari ini banyak negara-negara pelancong-pelancong kita datang ke negara kita untuk menikmati keadaan-keadaan yang rasa saya cukup bermakna kepada mereka. Dan harapan saya kepada pengusaha-pengusaha agar dapat mempunyai timbang rasa dan meletakkan harga-harga yang cukup berpatutan ataupun cas-cas tertentu kepada mereka. Contohnya dari segi kenderaan, taksi, dari segi penginapan, dari segi makan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan menjadi duta kecil kepada negara kita untuk menghebohkan kepada kawan-kawan mereka di sana untuk datang ke negara kita. Dan ia akan cukup bermakna juga khususnya kepada pengusaha-pengusaha kita di dalam negara kita. Dan akhir sekali Wadi, bagaimana di kawasan YB sendiri, mungkin ada kawasan atau tempat yang boleh dijadikan lokasi pelancongan untuk menarik pelancong datang ke Malaysia? Ya. Cukup menarik. Di Parlimen Parit sebenarnya kita banyak juga destinasi pelancongan. Kita ada ekosistem yang cukup baik, iaitu aliran Sungai Perak. Kita ada juga makam-makam diraja, makam-makam pahlawan, begitu juga dengan warisan budaya-budaya, begitu juga dengan masakan-masakan dan sebagainya yang boleh untuk dikunjungi bukan sekadar di peringkat antarabangsa tetapi di peringkat domestik juga boleh untuk berkunjung di Parlimen Parit. Dan di Parlimen Parit kita ada dua universiti yang cukup besar, iaitu Universiti Teknologi Petronas, bukan sekadar mereka tinggal di dalam negara
kita, tetapi daripada luar negara. Mereka juga apabila anak mereka belajar di sana, mereka menginap di Parlimen Parit. Ada homestay, ada chalet dan ada hotel, dan mereka juga berkunjung di tempat-tempat yang bersejarah. Pada masa yang sama mereka juga merasakan suasana alam semula jadi yang nature, yang bersifat alami yang mereka rasakan, termasuk jugalah dari segi makanan tempoyak khususnya di Parlimen Parit. Dan ketika mana musim durian, dia menjadi tempat prioriti untuk pelancong-pelancong boleh untuk mengunjungi Parlimen Parit untuk makan durian dan sebagainya. Pada masa yang sama mereka juga boleh bersantai, dan ini sebenarnya merupakan satu suasana yang cukup menarik di dalam negara kita, termasuk jugalah di Parlimen Parit ini. Terima kasih lebih dengan penjelasan itu tadi. Ya, terima kasih. Ya, saudara, itu tadi penjelasan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Muhammad Nizar Zakaria. Dan itu sekian dulu segmen bersama Ahli Parlimen. Saya Norik Daidalan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.